Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Dalam video kali ini, kami kongsikan kisah perjalanan kerjaya seorang pelakon wanita tempatan, Hana Aqila. Dari awal pembabitan dalam dunia lakonan sehingga ke hari ini, pelbagai pengalaman telah membentuk perjalanan Hana Aqila dalam industri hiburan. Jom kita kenali Hana Aqila dengan lebih dekat. Hana Aqila atau nama sebenarnya Hana Aqila binti Muhammad Rosni ialah pelakon dari Malaysia yang dilahirkan pada 27 Februari tahun 1990 di Kuala Lumpur. Pada tahun 2026, Hana berumur 36 tahun. Hana merupakan graduan Universiti Kebangsaan Malaysia dan memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang sains pemakanan. Hana merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Hana dibesarkan dalam sebuah keluarga yang aktif bersukan, khususnya dalam bola sepak dan futsal. Bapa Hana pernah berperanan sebagai jurulatih bola sepak, manakala ibu serta adik-beradiknya turut mempunyai minat yang kuat terhadap aktiviti sukan. Latar belakang keluarga ini banyak mempengaruhi gaya hidup aktif Hana. Hana dikenali sebagai seorang pelakon televisyen di Malaysia. Walaupun memiliki latar belakang akademik dalam bidang sains pemakanan, Hana memilih untuk membina kerjaya dalam industri hiburan dan menjadikan bidang tersebut sebagai kerjaya utama. Minat terhadap gaya hidup sihat tetap diteruskan sejajar dengan kelulusan akademik yang dimiliki. Dalam aspek kehidupan pribadi, Hana telah berkahwin dengan Muhammad Farid Sakri pada 13 Mei tahun 2022. Suami Hana bekerja sebagai seorang akauntan. Sebelum mendirikan rumah tangga, Hana dan pasangan pernah menjalani hubungan jarak jauh berikutan komitmen kerja di Labuan. Hubungan tersebut terjalin selama kira-kira 8 tahun sebelum disatukan sebagai suami isteri. Dalam kehidupan seharian, Hana mengamalkan gaya hidup aktif dan sihat serta menghargai nilai privasi. Hana memilih untuk tidak terlalu berkongsi hal berkaitan keluarga dan hubungan pribadi di media sosial bagi menjaga keharmonian serta sensitiviti semua pihak. Dalam temu bual bersama Harian Metro, Hana Aqila menjelaskan bahawa disiplin dan kualiti kerja menjadi sebab utama Hana mendapat kepercayaan penerbit. Hana menafikan dakwaan menerima layanan istimewa dan menegaskan peluang yang diperoleh adalah hasil usaha sendiri. Menurut Hana, sikap profesional seperti menepati masa, bersedia di set dan memberi komitmen penuh terhadap watak sangat penting untuk mengekalkan kepercayaan pihak produksi. Selepas lebih sedekat dalam industri hiburan, Hana mengakui dia kini tidak lagi mengejar glamour atau populariti. Fokus utama sekarang ialah kualiti kerja dan profesionalisme, di mana kepuasan datang daripada memberikan lakonan terbaik dan menjalani kehidupan lebih tenang. Pendekatan ini menunjukkan kematangan Hana dengan disiplin dan nilai kerja diutamakan berbanding imej glamour semata-mata. Sepanjang kerjaya lakonannya, Hana sering diberi kepercayaan membawa watak utama dan pembantu dalam pelbagai genre termasuk cinta, kekeluargaan, aksi dan konflik sosial. Hana Aqila memulakan kerjaya layar peraknya menerusi filem Dubai My Love tahun 2017 dengan membawakan watak utama Fazlina. Filem ini mengisahkan Amar yang berhijrah ke Dubai untuk memulakan hidup baharu selepas ditinggalkan pada hari perkahwinannya, sebelum kehadiran seorang wanita misteri membongkar kembali luka dan rahsia silamnya. Pada tahun 2018, Hana muncul dalam filem aksi Operasi X sebagai Ayu, watak pembantu. Filem ini mengisahkan ASP Redzwan yang mengetuai Operasi X untuk menumpaskan geng belut selepas kehilangan kepercayaan terhadap pasukan polis akibat kematian rakan baiknya.
Kerjaya drama Hana bermula pada tahun 2015 menerusi Bila Hati Berbicara sebagai Nadia, watak pembantu. Pada tahun yang sama, Hana membintangi Suami Sebelah Rumah sebagai Iman, watak pembantu. Drama ini mengisahkan perkahwinan tanpa cinta yang perlahan-lahan berubah melalui keikhlasan dan kesabaran. Pada tahun 2016, Hana Akila memegang watak utama Maya dalam drama Dawai Asmara. Drama ini mengisahkan dua gadis daripada latar belakang berbeza yang mencari identiti ibu bapa kandung selepas melalui trauma hebat. Hana turut membawakan watak utama Alisa dalam drama Mr. Tanda Soal. Drama ini berkisar tentang konflik cinta dua jejaka yang berebutkan Alisa apabila mereka berpindah menjadi jiran sebelah kiri dan kanan rumahnya. Dalam drama Rintihan Nek Mis, Hana memegang watak utama sebagai Shida. Drama ini mengisahkan perjuangan Nek Mis menuntut hak penjagaan cucunya selepas kematian Helmi, walaupun berdepan tentangan keluarga Shida. Hana turut membintangi Love You Mr. Arang sebagai Irma, watak utama. Drama ini mengisahkan Irma yang memujuk Faris menjadi teman lelaki dan suami kontrak bagi mengelakkan perkahwinan paksa sebelum kehidupannya berubah selepas mengenali keluarga Faris di kampung. Selain itu, Hana turut terlibat dalam drama P.U. Wit sebagai watak pembantu. Drama ini mengisahkan Ahmad Widad, seorang bekas gangster yang memilih jalan dakwah sebagai pencetus ummah. Pada tahun 2018, Hana tampil sebagai watak utama Insyirah dalam klip-klip di kota London bersama Hafiz Roshdi dan Haris Ismail. Dalam tahun sama, juga berlakon sebagai Hazwani dalam Sesegar Nailofar bersama Erwin Dawson dan Aisyah Azman. Tahun 2019 menyaksikan Hana memegang watak utama Syuhaza dalam karya Cak Pong. Pada tahun 2020, Hana membintangi I Love You Cikgu sebagai Sarah Raihana, guru baharu yang diuji dengan salah faham, fitnah dan penantian cinta. Drama Suara Hati pada tahun 2021 menampilkan Hana sebagai Hani, wanita yang kehilangan suami dan diuji dengan kemunculan semula cinta lama. Pada tahun 2022, Hana membawakan watak utama Nur Laila dalam drama Nur Laila, mengisahkan gadis kampung yang melarikan diri daripada sindiket pemerdagangan manusia. Dalam tahun yang sama, menerusi drama Imamku Okey, Hana memegang watak pembantu sebagai Suraya. Masih pada tahun yang sama, Hana muncul sebagai watak pembantu bernama Lia dalam drama Impian Lara. Pada tahun 2023, Hana memegang watak utama sebagai Benny dalam 4 Musim Cinta. Dalam tahun yang sama, berlakon sebagai Ariana dalam Hati Yang Buta. Pada tahun 2024 pula, Hana muncul dalam Dan Mimpi Pun Berguguran sebagai Humaira. Bagi tahun 2025, Hana membintangi Hospital Loveline sebagai Dr. Nabila. Drama terbarunya pada tahun 2026 berjudul Pak Su Amara sebagai Natra. Hana memulakan drama web pertamanya menerusi Ombak Rindu The Series pada tahun 2019 sebagai Elin. Pada tahun 2023, Hana muncul dalam drama web I Love You, Stupid sebagai Zubaidah. Seterusnya pada tahun 2024, Hana membintangi Jendela Hati sebagai Mira. Sepanjang kerjaya lakonannya, Hana Akila telah membintangi pelbagai filem, drama televisyen dan drama web sebagai watak utama dan pembantu. Banyak lagi karya lakonannya yang tidak sempat dikongsikan, kongsikan di ruangan komen lakonan kegemaran anda.